Ikan tilapia ni dia simpan telur dia dalam mulut. Dia simpan telur dalam mulut sampailah menetas. Dua-dua spesies ni, bandaraya, tilapia, tak ada pemangsa yang nak boleh makan. Kalau kau nak makan telur aku, kau kena makan aku sekali. Dekat Malaysia ni, kita asyik cerita pasal ikan bandaraya je. Sebenarnya hakikat dia, kita ada musuh-musuh ikan invasif yang lain. Pertama, kita cukup terkenal. Korang jangan tak tahu ataupun terkejut. Ikan tilapia yang korang selalu makan-makan tu, itu pun sebenarnya berada di kategori ikan invasif. Tapi yalah, dia umpama macam dah dapat IC merah kot. Dah dimaafkan oleh rakyat Malaysia. Sebab apa? Kita masih boleh makan kan? Okey. Ini berdasarkan pengalaman kami lah. Kalau korang perasan, dekat mana-mana ada longkang, parit, lombong, tasik, sungai, senang cerita mana ada air tawar lah, mesti ada ikan tilapia. So, dia ni sama lebih kurang macam ikan bandaraya, tapi dia tetap masih dimaafkan. Sebab apa tau? Bila lagi dia banyak dekat tempat, saya percaya orang kampung pun lagi suka. Sebab orang kampung akan tangkap dia, dan kita pun tahu ikan tilapia ni komersial dia banyak. Dari segi makanan, kalau kita pergi kedai-kedai makan, banyak ikan tilapia ni dijadikan menu makanan. Lepas tu kalau kita pergi belah-belah utara, ikan dijadikan perkasam. Jadi tu saya cakap dia boleh dimaafkan lah. Tapi untuk mengenali sifat dia, dia ni adalah pemangsa juga. Dia memakan juga ikan-ikan tempatan yang lain, tapi yang bersaiz kecil lah. Ikan tilapia besar, ikan tempatan yang lain dia makan benih-benih ikan lah. Cuma kalau korang nak tahu tak, satu fakta yang menarik, ikan bandaraya ni dia hidup bersama dengan ikan bandaraya. Percaya tak saya cakap? Ikan bandaraya, telur dia simpan dalam lubang. Jadi sebab tu tak ada pemangsa yang boleh memusnahkan telur dan populasi ikan bandaraya. Ikan tilapia, rasa-rasa dia macam mana? Mesti ramai yang tak tahu kan? Ada juga yang tahu. Okey. Ikan tilapia ni dia simpan telur dia dalam mulut. Dia simpan telur dalam mulut sampailah menetas. Jadi, dua-dua spesies ni, bandaraya, tilapia, tak ada pemangsa yang nak boleh makan. Kalau kau nak makan telur aku, kau kena makan aku sekali. Kalau kau nak tangkap telur aku, kau kena musnahkan aku dulu. Itulah dua-dua sifat dia. Jadi mereka ni, kalau berdasarkan pengalaman kami turun ke sungai, dekat mana ada ikan bandaraya, mesti akan ada ikan tilapia. Dia bersahabatlah hidup bersama. Okey, second invasive Korang tahu tak keli Afrika? Keli Afrika ni ada samalah macam ikan bandaraya. Masa dekat kolam, orang bela kecil-kecil. Tapi sampai satu tahap, dia dah terlalu besar. Macam besar budak. Saiz 12 kilo, 13 kilo. Ada yang sampai cecah hampir 20 kilo. Okey, kenapa keli Afrika ni begitu banyak lambakan dia dekat perairan kita? Ini adalah satu fakta yang kita tak boleh nak nafikan, tapi dia ada sentimen isu keagamaan lah. Saya minta maaf dari awal bahasa saya ni, percakapan saya minta maaf dulu. Takut ada yang terasa, tapi ini adalah fakta yang sebenar yang berlaku dekat Malaysia lah. Ikan keli Afrika ni diguna pakai untuk ritual sesetengah individu ataupun setengah bangsa ataupun agama untuk melakukan sembahyang ataupun keagamaan lah. So mereka akan melepaskan ikan keli Afrika ke perairan utama atas tujuan tertentu mengikut agama tersebutlah, kepercayaan mereka tu kan. Yang ni saya pun tak tahulah. Kalau dia bohong, saya bohong lah. Saya pernah tanya pada rakan pada bangsa tersebut lah. Saya tanya, kenapa you all lepaskan ikan keli Afrika? Tak lepaskan, yalah kita tahu kan, kita ada ikan tempatan yang lain, ikan kelah ke, bagus lah kan, ikan kelah ikan mahal lah semua. So dia ada jawapan yang logik lah untuk kita sebagai bukan agama tu untuk faham. Dia cakap kalau kita lepaskan ikan kelah, nanti ni saya guna bahasa dia, nanti kita punya semayang tu dah tak ada ong punya. Sebab apa? Ikan kelah tu nanti you datang mari mancing, ikan keli Afrika ni dia buang ni untuk buang semayang tu untuk buang suai. Buang dosa, buang suai, nasib malang apa semua. So selagi mana ikan keli Afrika tu hidup dekat dalam perairan, selagi itulah dia punya dosa mengalir keluar daripada tubuh badan dia. Kekal kat situ. Okey. Tapi kalau korang tangkap, habislah. Dia jadi kena balik dekat dia, fire back dekat dia balik. So kalau bayangkan, ni secara logik lah alasan dia bagi kat kita Kalau dia menggunakan ikan kelah, dengar orang kita habis lah kan. Besok juga, bukan kata besok, pagi dia lepas, petang tu juga kita pergi tangkap. Baru dia nak hilang dosa dia, datang balik dosa dia. Sebab tu salah satu kenapa dia tak guna ikan-ikan yang tersebut lah. Okay, kedua dia cakap, keli Afrika ni salah satu dia adalah daya survive, daya hidup tinggi. Jadi kalau dia lepaskan, lagi lama dia dekat sungai, lagi lama lah dosa dia terperangkap dekat situ, suai dia terperangkap dekat situ. So jadi kita hormat dia punya tu. Cuma kita harap dapat mengubah lah kan, sebab banyak lagi spesies-spesies ikan yang lain. Jadi dekat situ adalah salah satu punca keli Afrika kenapa boleh ada lambakan dekat sungai kita. Ikan yang paling orang takut sekali
dekat sungai negara kita yang sekarang memang dah banyak, baung ekor merah Asia yang daripada Thailand. Jadi kita ada satu rakan komuniti yang aktif hampir setiap hari juga buat tangkapan dekat Sungai Selangor, area Unicel sana. Setiap seekor dia at least 12 kilo, 13 kilo. Average yang besar 24 ke 30 kilo setiap kali dapat. Setiap kali tu adalah setiap hari, hampir setiap hari. Jadi itu yang ikan adalah pemangsa yang orang duk kata itu adalah pemangsa yang sebenar. Bila ada ikan yang lain datang, sop dia makan. Dia sedut ke, dia tangkap ke, macam tu lah. Memang dia akan makan, memang ngeri lah. So itu adalah pemangsa yang paling ditakuti lah. Dan dia cepat membiak. Berbanding dengan kita dengar dekat sungai negara kita, perairan negara kita ni, dia ada ikan arapaima yang besar sehingga 200 kilo kan. Kita ada alligator gar yang ikan macam mulut buaya. Tapi dua spesies ni walaupun dia paling ganas, paling besar, tapi dia pembiakan dia terbantut. Kalau kita letak sepasang pun jantan dan betina, dia susah nak membiak. Jadi kat situ sekadar orang kata tunggu dia sampai cukup masa dia mati lah. Okey, tapi sementara dia nak mati tu habis juga tu. Dia makan semua yang ada kan. Berbanding dengan baung ekor merah. Baung ekor merah dia besar, boleh 80 kilo, 60 kilo. Tapi dalam masa yang sama, dia agresif dari segi persenyawaan. Pantang dia jumpa pasangan, habis dia buat. Tapi saya cakap dalam cerita saya tadi tu, macam mana pun hierarki yang tertinggi tetap ikan bandaraya. Paling Israel saya cakap. Memang paling jahat, paling invasif. Walaupun dia bukan pemangsa yang tangkap-tangkap makan, tapi dia memusnahkan ikan-ikan lain tu dari peringkat awal. Ikan baung yang ganas saya cakap tadi, arapaima yang besar tadi, keli Afrika yang banyak ni pun, dia nak membiak tak sempat. Kalau telur-telur tu dari awal si bandaraya ni dah makan. So sebab tu kedudukan pertama paling tertinggi dalam ranking invasif ni adalah ikan bandaraya. Bukan saya cakap je tau. Pengkaji-pengkaji yang ada ni, kita boleh tahu rakan-rakan yang aktif dalam menyelamatkan ataupun yang aktif memberi konten-konten mengenai ekosistem ni kan, semua topik dia, perbualan dia sama. Ikan bandaraya lah yang paling tertinggi. Itulah punca-punca dia. Dari telur dia dah ambil semua, ikan-ikan lain pun tak sempat nak menetas ataupun membiak. Dalam masa yang sama juga, dia adalah punca menjadi kebanjiran ataupun punca menyebab air sungai melimpah keluar dan menjadi banjir kawasan tempat. Walaupun dia bukan seganas ataupun korang cakap dia lah ikan yang makhluk paling baik dan diam dekat dalam akuarium tu tapi dialah semakhluk-makhluk sejahat-jahat umat ikan, komuniti ikan lah. Bila dia berada dekat perairan sungai, habis musnah.